dalam perkahwinan ni, kita kena ada selalu tolak ansur. Saya ni walaupun baru je berkahwin, tapi adalah sikit pengalaman. Mungkin saya nak cerita sikit, share untuk anda semua. Suami ni kadang kan balik kerja penat, tengok isteri pun masak. Suami ni kenalah pandai ambil hati isteri, betul tak? Nampak isteri penat-penat masak kat rumah tu, sekali-sekala cakaplah, biar abang masak hari ni. Kita lelaki masak tak sedap pun, saja nak tunjuk terror, nak kasih sedap masak, bagi isteri makan ni je. Ni daging ni memang confirm dia suka, memang confirm dia minat. Nampak daging dia pun besar-besar. Wah, memang bos makan lah. Macam tu. Saya pun, ini je lah trik saya nak bagi kat hati isteri, betul tak? Harga dia kat dalam live murah je. Kalau nak boleh masuk dalam live. Ataupun kat dalam beg kuning mana dah, masuk beg kuning. Isteri ni dia bukanlah nak sangat pun makan sedap suami masak. Dia tahu pun ni suami dia tak pandai masak, tapi dia mesti appreciate. Walaupun suami dia masak goreng telur sahaja, goreng telur pun lagi sedap. Kadang boleh tambah dendeng. Asalkan isteri-isteri ni dia rasa dihargai oleh suami-suami, betul tak?